ni selesai sebab dia melibatkan hukum. Okay, dia nak menafikan, yes, dia boleh menafikan di mahkamah, dengan manusia semua dia boleh menafikan. Tapi dengan Allah, anak-anak tahu, saya tahu. Okay, so saya kena fikir akhirat saya. Saya sayang dia, sumpah demi Allah saya sayang. Akhirnya bercerai juga ya, Edika Yusof dengan bekas isteri dia tu. Aku rasa dalam tempoh iddah ni, kita janganlah cuba untuk memberikan beban lagi untuk diorang ni kan. Kod-kod yang terbaik, jodoh diorang panjang, rujuk balik. Kalau tak apalah, lepas habis iddah pun boleh nikah balik. Cuma aku nak komen satu pasal aku tengok video dia, isteri dia cakap, bekas isteri dia cakap, kononnya, aku cakap kononnya, aku tak tahu dah betul ke tak kan. Dah pernah terjadi dah lafaz cerai luar mahkamah sebelum ni. Bila lafaz cerai luar mahkamah terjadi, benda tu, okey, ini untuk korang semua, untuk aku juga samalah. Bila terjadi lafaz cerai luar mahkamah tu, kena pohon dekat mahkamah cepat-cepat. Okey, kalau suami lafazkan talak, kan kita tahu talak ni tak boleh buat main. Kalau lafaz, kira jatuh. Okey, dekat Malaysia ni kalau 3 dia lafaz, jatuh 3 lah tu. Biarpun ada mazhab lain cakap tak jatuh 3, jatuh 1. Tapi kat Malaysia kita apply mazhab Syafi'i, jatuh 3. Okey, secara umumnya lah, kau nak buktikan mazhab Syafi'i tak terpakai kat kau, macam mana kau nak cakap kau bukan mazhab Syafi'i? Itu kes lain. So, buat permohonan pengesahan lafaz cerai kat mahkamah tu kena cepat sebab ingatan masih kuat, bukti masih ada. Kalau tak ada bukti kat mahkamah tu, si isteri ni bagi tahu apa yang terjadi dan minta suami tu bersumpah. Okey, sumpah dekat mahkamah syariah ni dia lain daripada mahkamah sivil. Mahkamah sivil sumpah dia, boleh cakap kalau nak dibandingkan dengan mahkamah syariah, ringan sangat mahkamah sivil punya sumpah tu. Aku ni dah tengok lah, banyak kali aku tengok orang menipu kat mahkamah. Tak takut pun nak menipu. Iyalah, kita tak boleh nak buktikan lah dia menipu atau tak, tapi daripada jawapan kita tahu jawapan dia tu jawapan tak jujur punya jawapan. Aku tahulah, lawyer tahulah. Okey, tapi dekat mahkamah syariah ni, bila si suami tu diminta untuk bersumpah dan dia nak bersumpah, kita panggil yamin istizhar tu, kalaulah dia berani bersumpah, yang contohnya dia tak pernah melafazkan talak tu, dan mahkamah tak boleh jatuhkan lah talak tu terjadi. Tapi aku nak cerita satu cerita funny juga ni, betapa konsep sumpah dekat mahkamah syariah tu bagus. Ni daripada lecturer kami lah, dia hakim kan, tak boleh lah aku beritahu nama. Okay, dia cerita dekat mahkamah syariah, ini macam pengesahan lafaz cerai lah ni, benda berlaku dekat bilik, laki bini, laki dia lafaz cerai gitu kan. Bila sampai dekat mahkamah kan tak ada bukti, benda dalam bilik, siapa tengok dia lafazkan cerai tu. Dan somehow dekat mahkamah syariah, isteri dan suami itu bukanlah saksi. Dia orang ni pihak-pihak, ni berbeza dekat mahkamah sivil. So kawan-kawan yang praktis sivil ingat ni, dekat mahkamah sivil kita tahu plaintiff dan defendant tu adalah witness juga, ialah on top of the other witnesses yang diorang boleh panggil lah. Dekat mahkamah syariah, plaintiff dan defendant itu adalah pihak-pihak sahaja, diorang bukan saksi. Okay, so bila tak ada saksi, diorang punya si isteri ni punya tuntutan hanyalah boleh dinyatakan oleh dirinya sendirilah sahaja, tidak disokong oleh mana-mana saksi. And somehow dia minta suami dia melafazkan sumpah dekat mahkamah yang apa yang dia cakap tu tak betul. Maknanya apa yang si isteri cakap, yang kononnya laki dia pernah talakkan dia tu, tak betul. Dan laki dia bila nak bersumpah tu, hakim bagi tahu lah, okey, nak tak bersumpah, bagi lafaz sumpah istizhar kan. Lafaz sumpah istizhar kan memang berat wallahi wabillahi watallahi, saya bla 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 bla, letaklah nama kan, dengan ini bersumpah bahawa bla 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 bla, yang kata-kata yang didakwa oleh plaintiff itu adalah tidak betul. Okey, itu adalah lafaz sumpah istizhar yang asas dan boleh diberatkan lagi, okey, oleh mahkamah. Dan kalau dia bersetuju untuk angkat sumpah juga, sebab dia kena setuju dan dia kena tahu kesan angkat sumpah istizhar tu. Ditambah lagi, kalau dia menipu, laknat Allah okey, dan Rasulnya akan menimpa dia, macam tu lah. Kalau tak cukup berat, tambah berat lagi. Bila dah macam tu, si suami ni pula fikir balik, alah, dia cakap tak berani angkat sumpah sebab mungkin tak ingat. Bila suami tak berani kat sumpah tu akan ditolak pula ke isteri. Okey, kita panggil yamin mardudah lah, sumpah mardudah ditolak. Bila defendant tak nak ambil sumpah tu, tolak kepada isteri ni pula untuk bersumpah. Yamin mardudah ni lafaz dia lebih kurang juga, wallahi wabillahi watallahi, dengan pemberat yang sama lah. Bila sampai macam tu, si isteri ni pula ragu-ragu,
ingat tapi tak ingat penuh macam tu kan. So apa jadi dalam kes tu? Bila dua-dua tak berani angkat sumpah, so bini tu cakap, lelaki dia pun cakap dan bini cakap, tak apalah, maknanya jodoh panjang. Jodoh panjang maknanya teruskanlah dengan perkahwinan tu, tak jadilah bercerai secara pengesahan lafaz cerai tu. So itulah salah satu hikmahnya jugalah konsep sumpah dalam Undang-Undang Keterangan Islam. Yang aku suka sangat konsep sumpah Al-Yamin tu. Kalaulah boleh dibawa masuk kepada sistem keterangan Undang-Undang Sivil dekat Mahkamah Sivil, alangkah bagusnya. Tapi slowly aku dah, sooner or later, sebab kita yakin dan kita pun sudah mendalami bahawa ilmu Islam tu adalah ilmu yang scientifically proven. Banyak aku tengok dekat undang-undang civil yang akhirnya tanpa diorang sedar mengikut apa yang undang-undang Islam telah sediakan. Salah satu contohnya adalah konsep prima facie dan konsep beyond reasonable doubt tu. Kalau kaji undang-undang civil yang terpakai daripada untuk konteks jenayah tu, paling-paling usia undang-undang tu mungkin dalam berapa? 200 atau 300 tahun. Sedangkan undang-undang Islam dah lama sebelum tu, dan dalam undang-undang Islam benda tu dah lama dah ada dah. So aku rasa sooner or later, when undang-undang keterangan dekat Mahkamah Sivil ni contohnya, orang dah makin lama makin ramai yang berani meringan-ringankan memberi keterangan dekat Mahkamah Sivil tu, sebab paling-paling pun tak adanya orang nak dakwa atas perjury, tak adanya orang buat ambil tindakan kalau engkau memberikan keterangan tak konsisten dengan sengaja dekat Mahkamah Sivil. Tapi aku beritahu, kesan dia besar kesan dia besar. Kalau yang takut dengan hari akhirat ni, benda macam ni, dosa yang kau lakukan tu bukan dosa yang melibatkan diri kau je, dia melibatkan mangsa. Ada orang mungkin kalah kes disebabkan keterangan orang yang menipu tu. Sebab hakim pun manusia, hakim pun hanya membuat keputusan berdasarkan apa-apa yang terzahir sahaja sewaktu perbicaraan kan. Sebab kita pun manusia, kita hanya melihat pada keterangan yang dizahirkan dekat perbicaraan tersebut. Dan selagi mana orang tu begitu pandai menipu dekat mahkamah, ini kes lain bukan kes ni, aku cakap secara umum je, memang lawyer kita boleh cross examine ni, tapi kok macam mana pun orang yang begitu berani cakap bohong dekat mahkamah ni, dia kena tahu kesan dia. Kesan dia bukan takat untuk dia sahaja, tapi untuk semua, menzalimi orang lain. Janganlah. Dan lawyer pun janganlah suruh klien cakap ni macam tu. Biar adalah cakap, korang bagi tahulah proses lepas ni, cross examination. Korang kena faham soalan, jawab soalan apa yang korang rasa betul. Jangan terlibatlah benda-benda dispute fakta ni. InsyaAllah satu hari nanti, mana tahu kot undang-undang keterangan dekat Mahkamah Sivil akan advance dengan mengambil kira konsep Yamin ni. Yamin ni dia pemberat suatu keterangan tu. Itu je. Faham tak ni kawan-kawan? Bye. Channel ini boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.